kat Lotus. Kita tengok beras, kita pergi cari santan, bihun, ayam. Kat Lotus ni ada yang murah. Jom kita tengok harga berbalik ke tak. Jom masuk sini. Yap. Kat sini. So kita tak ada stand untuk kamera. Maaf ya kalau dia bergegau-gegau. Okey, kita dapat beras yang murah kat sini. RM29. Ini dah beras putih. Cap Riamas. Tepi sikit. Kenapa mata? Tepi sikit. Kenapa? Buka. Okey. Selesai. Okey, lepas tu kita pilih ayam. So sini ayam RM8.25. Kat sini bahagian frozen dia. Mesti ada yang lama tak pernah pergi dekat Lotus Macam ni lah dia. Okey, siap. 2 ekor. Kita potong 4. So yang ni bahagian fresh, bahagian sayur. So mana dia troli kita? Ini bahagian sayur. Okey, kita cari telur. Ni ada telur. Ni ada telur. Ni pun telur. Okey, gula. Kita ambil gula. 1 2. So, settle. So, kita nak pergi beratur. Beratur untuk bayar. Tunduk sikit. Ini abang kita. Untuk niaga. Sorry. Okey, dah siap. Kita nak balik. Bye bye.